Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kesepakatan SK Lukut. Saya Nur Sofia binti Diazha kini berada di perkarangan tapak perhimpunan SK Lukut untuk majlis peluncuran Galeri Madani peringkat sekolah. Sebentar lagi akan berlangsungnya majlis peluncuran Galeri Madani SK Lukut yang akan dirasmikan oleh Guru Besar SK Lukut, Puan Junaidah binti Janian. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Untuk makluman para penonton, peluncuran Galeri Madani ini diadakan oleh seluruh sekolah di Negeri Sembilan. Bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Majlis peluncuran Galeri Malaysia Madani ini telah diadakan di tapak perhimpunan sekolah. Galeri Malaysia Madani di sekolah kita merupakan satu langkah penting dalam usaha menuju ke arah sebuah negara yang lebih sejahtera, berdaya saing dan maju. Ini juga bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan nilai murni dalam kalangan kita, generasi muda yang bakal menjadi Majlis ini telah disempurnakan oleh Guru Besar, Puan Junaidah binti Janian. Majlis peluncuran Galeri Malaysia Madani ini diadakan serentak oleh semua sekolah di seluruh Negeri Sembilan. Pada majlis tersebut, panitia seni telah mengadakan pertandingan melukis dan mewarna logo Malaysia Madani. Seramai 18 orang peserta telah dipilih untuk memenangi pertandingan tersebut. Hadiah telah disampaikan oleh Puan Junaidah binti Janian, Guru Besar SK Lukut. Majlis disambut sederhana dan meriah oleh warga sekolah. Majlis telah diserikan dengan persembahan nyanyian oleh murid-murid kelas 6 Satra yang dibimbing oleh Cikgu Ganam Bigais. Serta persembahan deklamasi sajak oleh saudara Muhammad Amin dan Muhammad Syakir. Di sini kami berdiri penuh bangga di tanah air, sama-sama kita teguhkan persatuan. Majlis diakhiri dengan nyanyian lagu Malaysia Madani. Sempena majlis peluncuran Galeri Malaysia Madani tersebut, juga telah diadakan aktiviti kuis Malaysia Madani yang berlangsung di perpustakaan. Manakala, tayangan video majlis peluncuran Galeri Malaysia Madani peringkat negeri berlangsung di bilik tayang. Saya bersama Guru Besar Puan Junaidah binti Janian. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, syukur, sihat, khabar baik. Cikgu, boleh Cikgu kongsikan pendapat Cikgu bagaimana galeri ini mencerminkan aspirasi Malaysia Madani? Alhamdulillah, SK Lukut telah berjaya menyediakan Galeri Madani untuk murid-murid dan warga sekolah serta ibu bapa yang hadir. Bagi saya, Galeri Madani ini adalah satu
ruang yang bagus yang disediakan untuk kita mempamerkan, untuk kita berkongsikan pelbagai aspek dari segi aspek sejarah, elemen muzik seperti yang kita ada sekarang. Kita ada mural-mural yang menunjukkan kesepaduan juga. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih cikgu. Galeri Madani adalah harapan dan inspirasi untuk semua rakyat Indonesia. Ini mengingat kita telah penting memelihara warisan sampai menangkan harapan sebagai sebuah negara yang bersatu padu. Dan liputan saya di Majlis Peluncuran Galeri Madani SK Dukut ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam liputan hari ini. Saya Nursa Sofia binti Ediasa melaporkan. Masa depan, ayo